Kuat. Nak tahan tu kuat, berat. Tempayan tu kuat. Dengan kaki-kaki semua tahan. Kan? Bang, tolong kata. Kan? Kenapa? Mana ni tanya? Nak cerai pun kat atas kata. Bukan, tolong tarik tempayan kata. So, Cik Putih ni pun pergi tolong tarik tempayan. Tarik tempayan pun bawa naik. Masa tu tempayan tu kosong. Kan? Tempayan ni bagi aku, Cik Putih cakap, bagi aku tempayan ni macam ada hikmah kata. Macam ada hikmat. Kita simpan dululah tempayan ni. Yang Cik Putih ni pula, yang bini dia pula kan, yelah bang, saya pun rasa tu. Sebabnya masa saya nak potong mandi limau tadi, darah saya terhirai tangan. Darah saya termasuk dalam tu ketimbul dia kata kan. Kalau macam tu, ada kelebihan ni tempayan ni. Jom kita bawa balik rumah dulu. Habis macam mana kita ni bang kan? Nanti kita cerai katanya. Nanti kita cerai. Okey, dia pun balik rumah. Balik rumah besok tu dia dah tidur semalam. Besok paginya dia bangun. Dalam tempayan tu penuh emeh. Memang penuh emeh. Oh, orang kata bagaikan bulan jatuh ke riba lah. Memang seronok lah. Cara cakap pun dah tukar. Kan? Cara jalan pun dah tukar. Kan? Memang hidup mewah lah. Kan? Dengan tiba-tiba. Orang pun terkejut. Tapi demo ni tak belagak. Tapi demo ni tamak. So, sejak daripada hari tu, mereka ni pun hidup senang. Kan? Selesa. Hinggalah bertahun-tahun dan mereka dikurniakan seorang anak perempuan. So, harta tu tak habis. Tetap ada je. Dia tetap ada dalam tempayan tu. Meh-meh ni. So, bila anak dia dah meningkat dewasa, anak dia ni cantik. Oh, kan? Anak dia ni cantik. Banyak orang minat perempuan ni. Banyak orang gemar lah. Bila anak dia cantik, orang lelaki, semualah yang baik yang kaya, yang miskin, semua berpusu-pusu datang tengok anak dia kat tepi-tepi tingkap duduk ngintih. Kan? Tengok anak dia pula gedik duduk berdandan kan. Buat bentuk S tu kan. Gedik duduk berdandan. Orang pun tengok ramai. Bila dia dah ramai, ada juga yang hantar meminang tau. Baik daripada yang golongan orang ada, golongan orang biasa, orang miskin, semua ada hantar rombongan meminang. Yang jadi masalahnya, laki bini, bapak si perempuan tadi, laki bini tadi, dia bukan takut nak meminang anak dia ni. Dia takut bila dah meminang, kahwin nanti, dia mau rampai harta dia ni. Harta meh ni tadi. Dia mau dah susah hati. Main taik lah kata.